Nya menurut Romong Feri gimana? Hah? Cocok. Cocok kan? Nyo pegah benar 250. 250 juta. Sabo. Berarti dia dah tambah garasi. Ya. Gimana pendapat lo? Itu rencana lantai 2 tapas dah. Hino dia cok kan? Bejut yang belah no. Yang belah no pila garasi no? 250 juta. Sama potongan ni sama dulu. Meja hitam beda. Beda tapi tinggal dah boleh baju tu. Betul. Tapi rakunya pilih mak jalur je raya nyo na meter apa meter? 6 meter baik guru. 6 meter. 6 meter. Mie 6 meter. Dia parkir sambil kiri kan. Ada kanduri hana. Apa Hana susah dia. Susah kan. Lo merulung murah ni payah kayak dah mahal mah beri. Nak kata bunuh yang rencana gerasi. Tapi bukan hanya buat gerasi. Yang rencana gerasi yang kayak mah. Kayak pagar bau. Berarti kan kehidupan. Ya. Nyo lagi kita bicara rumah. Nyo yang kalau pergi tu. Nyo tu dah minta 20 per je bang ni. Katanya Pak Alamat je. Tajuk yo DP 50 juta leh. Okey. Ya. Berapa 50 juta ya. Cok ya bang. Rencana tu bawa kapeng 2. Menyo 2 bawa kapin tak ada pasal segi lagi benar guna jalan lorong mecut. Becok lagi yo. Ya, nyo lupa cara cok 2 kapin. Nyo lagi yo kena lorong oh. Ya. Yang dia cok 2 kapin. Ya. Ro likut je dah mau. Nadi nak boleh. Ya. Sama kau penuh yang persoalan ji. Nadi 2, nadi 3 nampak. Rumah disewakan pan berdengkar. Kayak ada kehidupan aja. Mantrak dah. Pun dah cok dikenyo pun deket benar. Ni apa dah no? Ni apa long kau dia dekat macam memang ke dah. Mak aman ah. Ni dia cok kan tak semangat nak gangguan. Mi hidup kan bising dengan Honda tu bah. Nyom elit dah ni. Elit dah. Yo pada minta 420 per je. Oh jangan dekat dari kau. Ini pasal bagarasi je. Ya dia lagi ambil ni manis. Nyo bet dawo ile tak minta 20 per tajuk ipeng membeli dah apa. Nyo kan ada apa? Okey. Okey.